الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به دار Adapun sifat yang mustahil atas Allah Taala itu, maka yang itu sifat yang menjadi itu lawan dari sifat yang itu berat. Ataupun awal itu berat apa lagi? Kalau berat itu maknanya pada yang dulu di bawah. Saya ulang itu lagi. Dan mau tidak takut. Nah, sama ada sebetulnya dalam 18. Ada tak? Ada. Ketika kalau itu yang buat surat 18. Ada tadi. Surat 18. Ada dua dari bawah. Dan itulah sifat makna manusia. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi dawa'i amin ya rabbal alamin. Ke-14 qauluhu ta'ala qalihan. Daripada 25 maka yang ke-14-nya qauluhu ta'ala qalihan. Ini sifat yang pertama, sifat ma'nawiyah. Artinya arti qauluhu ta'ala qadiran itu keadaan Allah Ta'ala yang kuat. Allah Ta'ala bersifat qadir. Qadirun ini sifat ma'ani. Kalau qadiran yaitu qauluhu ta'ala qadiran, maka qauluhu itu adalah keadaannya itu maknawiyah. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa, maka mempunyai keadaannya itu berkuasa selama-lamanya. Dalilnya juga seperti yang disebut dalam dalil Rasul. Dalil Rasul. Sama saja. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Inilah dia dalil qudrat dan dalil qaulullah Ta'ala qadiran, yaitu Inna Allah Ta'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang ada ke alam dunia ini maupun alam akhirat nanti ada itu, ada dengan qudrat Allah, kuasa Allah akan mengadakan. Itu dalil, akli dari Allah. Dalil aklinya keadaan Allah Ta'ala berkuasa itu yaitu tidak perlu alam ini atau dunia ini ataupun mungkin ini atau makhluk ini yang teori dari itu. Jadi boleh kita gantikan substitution atau mungkin dalil akli ini boleh kita sebut sebagai alam ini ataupun baharu ini ataupun makhluk ini atau dunia ini atau
Jadi semua itu merupakan dalil akal untuk membuktikan menyalahkan Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala Allah. Demikianlah sifat-sifat yang lain. Yang ke-15 muridan, yakni qauluhu ta'ala muridan. Keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Di sini disebut yang berkehendak. Maknanya disebut di sini ke-15 muridan. Yakni kita tambah sendiri lah. Yang ke-15 qauluhu ta'ala muridan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak sesuatu adanya atau meniadakan. Semua itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akalnya apa ni? Macam tadi lah. Dalil bukti Allah Ta'ala berkehendak itu alam ini, dunia ini, pengaruh ini. Yang kedua kata itu mungkin ini dan sebagainya. Jadi boleh lihat di sini. Namun saya memang tak. Kalau dapat ambil kalau tadi, ya. Kalau ada, itu dia. Ada yang pula. Dia tengoknya terlihat surah Al-Qur. Kita sebut insya-Allah. Tapi surah terlihat. Ada yang sama dengan sifat iradah, yaitu fa'alun lima yurid. Di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-16. Artinya Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Jadi yurid itulah menjadi dalil. Allah Ta'ala memberikan Allah. Yang ke-16-nya qauluhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat basarnya ini. Sifat basarnya. Qudrah, iradah, ilmun, basar, maaf silap. Dengan sifat ilmun. Qudrah, iradah, ilmun. Jadi Allah Ta'ala yang bersifat ilmun itu dalam keadaan begitu, maka ia terjaga dalam keadaan mengetahui. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala aliman. Cuma yang membezakan dua itu tadi. Kalau sifat wahid, yaitu qudrah, iradah, ilmun, ayat sama masuk kalam, itu mawjud pada diri, mawjud pada Allah. Tapi juga manusia ini mawjud pada diri, tiada mawjud pada Allah. Apa benda di diri Allah? Itu berbeza. Jadi mawjud pada diri itu makna pada otak kita fikir, pikiran kita fikir, sifat pun memang ada dan boleh dilihat. Jika Allah Ta'ala membukakan juga. Buktinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dapat melihat Allah dengan mata kepala ketika di luar Ismail. Cuma Nabi tak sedikit wajah mana. Jadi membuktikan bahawa boleh lihat Allah sifat apa nama ni? Sifat basar Allah Ta'ala itu. Qudrah, iradah, ilmu dan seterusnya yang mana itu boleh dilihat. Cuma Allah Ta'ala tutupkan hijab. Maka kita tidak melihat. Lalu kita ketika akhirat itu kita boleh. Tetapi Nabi tak lihat. Nabi telah melihatnya pada malam Isra' ketika menerima solat 50. Ketika juga Nabi Musa alaihissalam ketika munajat di bukit. Tetapi cara macam mana tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu. Maknanya boleh dilihat dengan mata kepala. Itu mau pada korin. Kalau mau pada dia mana ada pada pikiran kita. Ada maknanya tidak fikir pun ada otak kita memang kena ada. Kalau tak ada macam mana boleh ada alam. Mesti dua ada sifat-sifat. Itu mawjud pada diri. Ini
adalah sifat makani mawjud pada diri dan mawjud pada Allah. Tetapi sifat ma'nawiyah ini hanya mawjud pada diri, tidak mawjud pada Allah. Maknanya tak boleh kita tengok kat luar sifat ma'nawiyah Allah. Tetapi kita boleh faham, boleh reti dengan menggunakan akal yang berbanding. Itu mawjud pada diri. Kita buat terus. Contoh, kita kata si Ali melihat. Mana Ali melihat ni, pada kita ni ada itu biji mata. Kan? Ada biji mata. Lepas tu, dia selesai. Kalau buka ada biji mata, tak nampak. Lepas tu ada benda buka, kalau jauh tak nampak. Ini ada sifat makhluk. Pada sebab kita faham macam tu. Jadi bila kita kata Ali melihat, masa keadaan Ali melihat itu tak pada awalnya boleh lihat. Sedangkan matanya tak boleh. Pada keadaan Ali lihat itu tak boleh tengok itu. Yang kita boleh lihat, boleh pandang hanya mata dia ini kesimpulan itu pada akhirat. Kita katakan Ali mendengar. Maksudnya kita faham pada zahirnya, pada horizon kita nampak ada telinga, ada pipi telinga, gerak telinga. Itulah kata Ali. Bila kita mengatakan keadaan Ali mendengar, makna dia selagi mana gerak telinga ada tak orang. Selama itu dia dengar. Itu dia kata keadaan itu tak ada lihat. Jadi dia boleh. Kalau kita nak buat satu contoh yang lain. Kita kata cantik. Boleh lihat tak cantik? Pemandangan yang cantik. Boleh lihat? Boleh. Ada pohon kayu, banyak kalau itu di waktu sudah lari jalan. Pemandangan yang cantik atau di pantai. Boleh lihat kecantikan. Cantik boleh kecantikan. Yang dalam bahasa Melayu kita kata imbuhan apikan. Cantik jadi kecantikan. Duduk kedudukan. Lari belajar. Kalau ada lah. Nama. Jadi kedudukan ini bila digabung dalam kata orang Melayu atau apa sesuatu yang disebut sebagai abstrak. Atau Inggeris kata abstrak. Maknanya faham. Nak tengok tak boleh. Kalau boleh lihat, nak mati dah buat. Sebab kalau tak boleh lihat, dia boleh nampak. Mati. Tak boleh lihat. Ini yang dikatakan keadaan. Keadaan itu ada. Ditambah dengan keadaan. Ada keadaan. Mana keadaan suatu situasi yang kita boleh faham. Tengok. Dia sebut kecantikan faham. Tapi nak tunjuk tak? Contoh yang lain kita kata. Dia pokok condong. Contoh kita tunjuk pokok condong. Pokok boleh condong. Boleh tunjuk condong. Yang tak pernah tak nampak mana tak payah. Okey. Ini pusing. Boleh tunjuk sifat. Tunjuk pusing. Boleh tunjuk tak dari mana pusing. Boleh tunjuk. Kalau boleh tunjuk mati dia orang. Pusing tak boleh tunjuk selagi tunjuk ini pusing. Pusing faham. Tapi nak tunjuk ini pusing kalau tunjuk jari. Tu itu sifat. Apa mana pusing? Boleh tunjuk. Tak boleh. Tapi boleh. Itu disebut insting pada diri. Itu yang dikatakan keadaan. Atau disebut sebagai sifat hal. Contoh yang lain. Semua juga ada rumah. Bila ada rumah, ada pintu. Semua orang masuk keluar melalui pintu rumah. Betul? Betul ada rumah ni? Ada pintu rumah. Tunjuk kat saya mana pintu rumah sekarang.
Ketunjuk dah. Boleh? Sekarang. Tak boleh. Ada berkata pintu mak ada. Pintu disebut sebagai hal ataupun wujud pada diri. Dan kata-kata ada. Tapi nak tunjuk ada. Tak boleh tunjuk tapi tidak. Jadi jom tapi masa jadi artis. Itu dikatakan makna wujud. Ada, tapi nak tunjuk tak boleh. Kata-kata itu memang ada. Itu dikatakan hal keadaan atau makna. Jadi begitulah. Kau Ta'ala tulis. Kau Ta'ala qadir. Tak boleh dilihat. Nanti kita faham keadaan Allah Ta'ala berkata. Kau Ta'ala tulis keadaan Allah Ta'ala berdaki. Tak dapat dilihat. Nanti kita faham keadaan Allah Ta'ala berdaki. Kalau tak berdaki, tak ada harap. Demikian juga Allah Ta'ala aliman. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berdaki. Ada pada Allah tapi tidak boleh dilihat keadaan mengetahui. Cuma yang kita tahu Allah Ta'ala itu mengetahui. Kadang-kadang kita tahu. Satu benda lagi yang mungkin perlu saya sebut kat sini. Contoh untuk kita. Kita kata, contoh tadi, ada yang melihat. Selagi matanya tak buta, ada pun dia tak melihat. Kita kata dia keadaan melihat. Adik mendengar. Selagi mana telinganya tak peka, selama itulah dikira adik berkeadaan mendengar, walaupun dia tak dengar. Waktu sebab nak mendengar apa pun. Itu yang juga yang dikatakan keadaan. Kecuali kalau telinga si adik tadi pun dah peka, tidaklah. Mendengar keadaan benar pun tidak. Adik melihat, mata dah buta, melihat pun dah tak boleh. Otomatik keadaan melihat pun tak boleh lagi. Hari ini nak kita dua yang tadi, orang tua orang terbukti isi dengan buku. Ada maknanya, ada maknanya. Dua, ada yang itu. Ya, sifat kepada Allah ini tidak akan binasa. Tak ada yang bisa. Baik. Seterusnya kata yang ke-17, Qauluhu Ta'ala Hayyah, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup selama-lamanya. Dengan sifat ayat Allah Ta'ala hidup, maka hidupnya Allah hidup. Maka keadaan Allah Ta'ala hidup selama-lamanya juga seperti sifat ayat yang juga. Kita lihat sifat Allah Ta'ala pula tentang Qauluhu Ta'ala Hayyan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan. Dari Nabi. Surah Al-Furqan ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Ini dalil Al-Quran menyebut berkaitan Allah Ta'ala hidup kekal dan tak. Dari itu juga sifat lagi. Dari itu juga lah sifat hayat. Dia sebut tadi sifat hayat, sifat qudrah, kaum qadirat, sifat iradah, kaum Ta'ala tulisan, sifat ilmu, kaum Ta'ala halimat, sifat hayat, kaum Ta'ala hayat. Jika akan nanti, maka dua-dua sifat itu dalil yang sama. Dalil yang sama. Itulah dalil bersifat mu'ani. Itulah dalil bersifat sama. Jadi artinya kaum hayat ini keadaan Allah yang hidup. Dalilnya dalam surah Al-Furqan tadi. Ayat berapa dalam buku? Ya, ayat berapa tadi? 58. 5. Jadi, profil dalam Quran. Cantik, aku cantik. Jangan tanya nanti, buktinya kalau dia Quran. Dalil.
ke-18 daripada nutut sifat qauluhu ta'ala sami'an dari kat sini bersama sini ya. Qauluhu ta'ala sami'an artinya keadaan Allah Ta'ala ya mendengar. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, maka otomatis Allah Ta'ala berkeadaan sentiasa mendengar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura. Surah Syura, dia ada surah Asy-Syu'ara. Ini kan kita tulis bunyi ayat itu Allah adalah ini surah Syura. Syimawra ya. Surah ya ini. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Wa huwas samiul basir. Dan dia lah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan itu adalah hadis Nabi pula. Fa'innakum lam tad'u asamun wala a'ma wa innama tad'una sami'an basira. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Nabi menjelaskan tentang sifat sama Allah. Sampai yakni sama Allah, mendengar Allah. Artinya sesungguhnya kamu semua wahai orang beriman tidak berdoa kepada yang peka dan sebab. Tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada di dalam Tuhan. Nanti disebut kerana ada doa apa tu? Dia doa yang jeli-jeli. Apa jeli-jeli maknanya? Kuat sangatlah. Dia dah dimungkin ke Allah Ta'ala tak suka, tak betul, tak perlu lagi. Kau biasa ya. Ini akal. Seterusnya yang ke-19. Yang ke-19 basirah, yakni qauluhu ta'ala basirah. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Jadi dalil ini macam tadi juga. Nanti boleh kita petik pada surah yang lain pula. Banyak tuan-tuan ayat yang sama antara yang disebut di sini. Ini dalam surah Al-Mulk. Pula berkaitan dengan maksud Allah tadi. Surah Al-Mulk ayat 19. Innahu bi kulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Ini dalil Allah Ta'ala. Yang ke-20 Allah Ta'ala mutakalliman artinya keadaan Allah yang berkata. Ini dalilnya di dalam firman Allah pula. Surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata kepada Musa, yakni kepada Nabi Musa secara langsung. Maknanya Allah telah cakap langsung dengan Nabi Musa. Ini saya telah sebut dahulu fungsi maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini makna maf'ul yang terhasil daripada fi'il yang sama. Kalau yukallimu takliman, takliman, kallama takliman. Jadi mana perkataan yang sama. Tapi cuma yang pertama itu kallama itu fi'il madhi, takliman itu isim maf'ul, disebut maf'ul. Dalam bahasa Arab bila berhimpun maf'ul mutlaq dan kita kata berlaku. Wa kallamallahu Musa taklima di Jumat tadi. Allah telah berkata-kata kepada Musa secara langsung. Maknanya Allah tidak turun di dalam Musa. Cuma macam mana bentuk cakapnya dan kalau wallahu a'lam tidak dijelaskan. Cuma Allah telah jelaskan firman-Nya itu. Memang Allah telah turun bercakap secara langsung dengan Nabi Musa itu. Kemudian kalau lihat ayat nanti pula riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan Tuhan
syarat kepada setiap kita ni bila mati itu ni Allah Taala akan catat dia. Setiap kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil akli. Dalil akli ini dalil yang kita petik sama ada daripada sumber Al-Quran atau daripada sumber hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dalil akli. Sini ada. Dalil yang didasarkan kepada amal semata-mata disebut dalil akli. Dalil yang berpandukan kepada wahyu atau dalil akli. Wahyu ini ada dari satu Al-Quran dan Nabi sendiri. Dalil ini bukan dikatakan dalam dalil ijmali. Besar. Dalil ini bukan dengan terpinci disebut dalil tafsiri. Itu pun bagian dalil lah. Itulah dia 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tahu dengan diri. Setiap sifat itu, mana sifat itu, pasti dia ada lepas setiap satu sifat ada dari itu. Mana dikit, tak kira dari akli itu dari akli, tak kira tapi dari akli. Jadi kita lalulah kita ulang lagi sedikit. Wujud arti yang ada. Jadi wujud apa? Kita tahu maknanya apa dari kata Allah Taala? Baharu ala ada ras. Itu kata kita. Tak ingat Al-Quran tak apa. Tapi semua akal kita boleh fikir. Dari ada Allah Taala tidak. Jangan apa dari ada Allah. Tak tahu, tak fikir. Tapi kalau ingat Al-Quran, hari Nabi Allah cantik lontar. Coba lontar tu dekat saya. Tapi skop dari empat hari. Sebab mengelak daripada kaki. Kita sepertinya sedia. Kita sepertinya sedia. Apa dari sedia Allah Taala? Lepas doa angin. Dulu. Jangan kata semua. Itu okey dari kaki. Baku alam. Atau dunia ini atau makhluk ini boleh percaya untuk sendiri. Tapi kena faham apa makna sedia Allah Taala? Ada Allah Taala, tak ada permu. Itu betul. Allah Taala ada dengan Allah Taala bersifat tidak. Artinya ada Allah Taala itu sedia kan? Dengan ada Allah Taala tidak ada. Bersalah. Apa? Udah. Betul dari Arab ini. Wujud kita bapak. Bapak artinya kekal. Okey. Apa makna kekal? Ada Allah Taala, ada kesudahan. Dalilnya? Right. Yang mau nak kita lah. Nampak? Tapi kita tahu dia tu. Itu kata detail. Kalau ingat, firman Allah dari Al-Quran. Itu ada sampai 20 sifat. Bawa contoh. Nak ulang ni 20 lah. Wujud tidak masuk mukhalafatu ila awali. Kita baca makna dia, dalilnya yang mubinafsi, tahu makna dalilnya. Wadahnya dia Allah Taala dia berada pada kekuatan. Apakah dalilnya? Apa maksud dia berada? Apa maksud dia pada sifat? Apa maksud dia pada perbuatan? Dan dalil pada sifat ini Allah wadahnya untuk aku dia. Kalau ingat tu, okey, kalau dulu. Lepas tu, wahdanya qadra, irada, ilmu, hayat, sama, mata, kalam. Kamu ta'ala qadiran, kamu ta'ala muridan, kamu ta'ala aliman, kamu ta'ala hayat, kamu ta'ala qadiran, kamu ta'ala kalimat. Tahu sifat tu, pasti sifat itu dalil setiap sifat. Itu dikatakan mengetahui dalil, mengetahui sifat wajib bagi Allah SWT dengan detail. Adapun dengan sifat yang mustahil. Atas Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Kalau sebelum ini kita telah bincang beberapa bulan yang lepas bertentang malam ini.
sifat 20 yang wajib lalu bersamaan. Maka sifat mustahil itu lawan sifat yang wajib. 20. Sifat wajib bagi Allah 20 sifat yang wajib kita tahu dengan detail. Maka mustahil bagi Allah pun 20 juga lawan bagi 20 yang wajib. Betul dia kata, ada pun setengah sifat yang mustahil atas Allah. Mustahil atas ini maknanya mustahil fil akli. Maknanya pada akal kita fikir dalam sifat ini tak layak ada pada Tuhan. Itu mustahil akal. Kalau ada memberikan semua kepada Allah Taala. Jadi sifat mustahil iaitu lawan bagi wajib dari itu kepada Allah, maka iaitu 20 sifat. Wujud artinya